Cukuplah. Kita buat sikit je. Nak cuba. Sebab tu masak dalam rumah. Senang. Betul. Kalau tak, kita orang kena cari kayu api. Kena kacau dodol. Dan macam-macam lagi lah. Penat. Wah, kali ni raya lain macam. Kita tak payah buat apa-apa pun. Seronoknya. Semangat. Opa, kenapa dodol buah naga? Saja nak buat kelainan. Bila orang datang beraya, dia orang akan kata, oh, dodol ni rumah Upipin je ada. Orang akan ingat kan istimewa tu. Betul. Akak, ada baju raya baru ke? Warna apa? Ada. Warna merah jambu. Kenapa? Nanti nampak macam dodol buah naga. Buat naga. Raya, Opa. Opa! Selamat Hari Raya, Opa. Upin dan Ipin minta maaf sebab selalu menyusahkan Opa. Yelah. Sayang cucu Opah. Hidangan istimewa dah sampai. Dodol buah naga.